Action. Alhamdulillah, telah selesai binaan daripada tim Farel Papan lokasi di Lembah Bujang. Simbolik hari ini kita akan menyerahkan kunci kepada tuan rumah. So daripada tim Farel Papan, kami mohon maaf anda ada kelemahan kami dan kekurangan daripada tim Farel Papan. So kita lebih kurang saya minta alai daripada pihak Farel Papan. So kita serah kunci hari ini lah. Baik, saya terima rumah ni. Terima kasih Farel Papan. Bersama impian, rumah idaman jadi kenyataan. Nama saya Nabila. Saya dari Lembah Bujang Merbuk. Saya tahu melalui dekat banner dekat guak tu. Lepas tu saya tengok kat TikTok dengan harga yang menarik patutan tu. So saya buatlah peminaan rumah ni. Rumah ni dibina atas tanah saya sendiri. Ada 2 bilik ayak dan 2 bilik. Pemilihan cat cerah lah saya pilih. Encik Amsyah banyak membantulah daripada segi pembinaan rumah ni. Kira dia sangat berpuas hati lah, saya sangat puas hati kan kerja Encik Amsyah. Encik Amsyah seorang yang senang nak berurusan dengan dia. Banyaklah membantu saya. Saya tak perlu main untuk pantau dia sebab saya boleh harap lah dengan kerjaan Encik Amsyah tu. Saya boleh bagi 9 ke 10 ke. 10 ke 10 lah, macam tu lah. Kenapa 10 10 sebab saya puas hati lah semua. Rumah cantik, luas, harga pun patutan. So senang nak urusan dengan Farel 88. Jomlah kita sama-sama support syarikat Farel 88. Farel 88 boleh dipercayai sebab kita pun tak ambil deposit. Sebelum kita nak buat binaan rumah ni, kita sign kontrak dulu. Lepas tu nak buat pembayaran pun ikut fasa dia lah. So memang boleh dipercayai lah. Jangan ragu-ragu. Terima kasih. Farel bina, saya bahagia.